aku akan bermain game Insane Elevator. Dan ini akan game dia pasal kita akan menaiki elevator lift yang akan menunjukkan pasal seram-seram. Aku tak sayang sangat guys. Okay, jom kita langsung main dan masuk ke dalam lift tu. Macam tak ada apa-apa, kita langsung masuk saja. Oh. Hantu apa ni? Ini. Itu apa ni? Itu endoskeleton apa benda ni? Jangan sampai kita dibunuh. Jangan bunuh saya. Hantu apa tu? Jangan masuk dalam lift boleh? Itulah ini. Aku bawa kaki. Aku mati situ. Jom kita apa ni? Kenapa ada ni? Ada shop apa ni? Internet. Kita boleh beli torch, belilah. Kita dah ada penerangan. Jom kita masuk. Contoh apa pula? Okey, kita kena naik. Aku nak tingkat 5. Okey dah. Buka. Okey. Apa tu? Granny. Kita bakar rumah Granny ni. Dengan rumah cucu dia sendiri. Okey, kita dah naik atas ni. Macam mana orang boleh naik atas ni? Okey, kita naik atas sini. What the hell? Mati aku. Jangan. Kenapa Granny dia macam tu? Oh, okey. Ya ke Granny tu dah mati dah. Kenapa aku tak boleh naik? Kesian Granny ni. Cuba lompat-lompat. Aduh, kita kena. Okey, kita selamat dekat atas ni. Lompat-lompatlah. Macam mana dia boleh lompat ni? Bala Granny. Dah tua pun boleh lompat tinggi lagi jatuh. Tidak, jangan bunuh saya please. Saya nak hidup lagi. Okey, kita masuk dalam lift balik. Kita pegang api dalam lift dan kita bakar lift ni. Kita pakai torch ni kat luar muter. Kat sini mana? Terangnya dah ada lampu dah. SCP-173. Tengok dia. Aku tengok dia. Aku tatap dia. Terkejut aku. Dia gerak. Jangan bunuh saya. Saya tengok kamu ni. Ada orang kat atas. Macam mana lagi atas? Ni ada tangga kat sini. Mana SCP tu? Sini. Jangan duduk dalam lift. Yelah, dia duduk dalam lift. Jom kita tengok penampakan dia. Sangat-sangat buruk ya. Kenapa buntut dia ada hitam tu? Berat tak cebok Aduh, mati dah. Tidak. Lagu siapa ni? Diam lah. Takut kena copyright. Okay. Wah, rumah pokok ni sangat-sangat nostalgia. Survive Siren Head macam tu kan. Dia rumah pokok. Survive Death the Killer macam tu. Siapakah yang akan menyerang kita? Kita lalu atas. Aku selalu duduk kat atas ni. Kita dah atas pokok. Siapa yang serang kita weh? Aku nak tengok. Siapa ni? Tak ada orang yang serang. Sekejap, suara siapa tu? What? Siapa tu? Jom kita tengoklah. Hilang. Aku pun dah tengok siapa tadi. Okey, kita dah sampai mana ni? Duit aku dah banyak dah 502. Okey. Semua orang ke kiri, ke kanan. Aku lurus je. Kita tengok kat lurus ni ada apa. What the hell? Siapa budak aku? Benda tu duit aku dah ni. Wah, ada apa ni? Healing potion, speed coil. Tu kita guna speed coil. Lajunya nanti kita boleh lari daripada hantu-hantu yang menyerang kita.
Jangan bunuh saya bawa beli barang ni. Betul lah tu. Dia duduk kat depan ni. Macam semua orang dah mati je dekat lorong sana tu. Dah tak ada orang dah. Bila ni? Oh, okey, tutup pun. Tutup banyak orang. Okey, di mana kita ni? Kita macam di... Hello Pennywise, jangan bunuh saya. Jom kita lari-lari. Kita lari dulu lah. Yo Pennywise. It's so serious. Kenapa dia kat sana? Ni Pennywise tidak pandai ni. Pennywise tidak belajar ni. Tengok dia pergi duduk depan lift kat sana. Buat apa ni? Ada pintu dia masuk lah. Ya. Ini aku pancing dulu untuk ke sini. Ke sini. Pennywise sini. Jadi kena tebas. Pennywise mana guna pisau? Pennywise guna dia punya mulut makan. Ngam. Okey. Yo. Kenapa aku stuck ni? Benda ni. Tak boleh kat sini. Apa tu? Kenapa semua orang ke sana? Black hole ke ni? Yo, kita sampai ke mana ni? Yo, ada piramida ada Jeff the Killer. Gelapnya. Katanya aku boleh terus jugalah. Dah tak dapat apa-apa. Siapa ada torch? No. Apa ada sikit boy lagi. Tu. Sangat intens tu. Sini serang aku. Pergi sini. Tolong tu serang orang lain. Aduh, macam mana juga. Sini kejar aku. Ya pun kena. Dah. Okay, itu saja dulu guys untuk sekarang. Okay, see you in the next video guys. Bye bye.